pusing. Okay, so hari ni kita berada dekat sekolah, tengah dalam satu program nak bagi slip keputusan UPKK yang dah keluar 2 hari lepas. So hari ni adalah masa pembahagian dia. So dah ada para-para yang datang. Okey, barisan yang ni kenapa tak ada customer? Salah aku. Boleh. Hadis berapa hadis? Kita cek apa yang B tu. Nanti buat saya makan. Okay, tahniah semua. Berapa? 5A, tahniah. Berapa pun dapat, syukur. Malu. Hai. Sama. Tunjuk. Okey. Tahniah. Jom. Masih lagi ada yang tak datang. Ini selfie sendiri. Kaunter tak ada orang. Tahniah ya. Berapa? Alhamdulillah. Nanti buat saya makan yang B tu.
Semula yang itu yang cover. Alice, kalau sedih hari ni, UPSRA kena straight A. Jadikan di syabaran. Semua dah tunggu nak gambar. Video. Okay, geng 8A, Tania. Seronok. Alhamdulillah, Tania. Okay, bersama dengan Pera. Tim 6A, Tania juga. Ni tak dengar. Okay, ni tim 5A. Tania juga. Kita tukar rekodkan sejarah je.
Okay, tengoklah suasana dia orang kat bawah tu. Tengah berkumpul nak ambil gambar beramai-ramai. Kita kumpulkan semua sekali, raikan kenangan murid-murid UPKK 2025. Dia macam artis hari ni tengok kamera banyak Oh ya. Kamera banyak, wartawan ramai meraikan anak-anak kita. Semoga terus maju di masa akan datang. Tadi kat atas ni kita tengok suasana kat bawah nak bersorai. Okay, Hana. Okay. Macam mana momen mula-mula Cik Rizak? Happy? Terkejut? Ambil 9A tu interview kat 9A. Mana lagi? 9A siapa? Ni? Ni interview ni. Ni. Ustaz nak tanya. Tunjuk 9A. Tunjuk. Okey. Bila awak mula-mula cek Rizak ni? Pukul berapa? Pukul 1 lebih. Cek dengan siapa? Mak. Apa perasaan masa tu? Terkejut. Terkejut? Okay, thank you. Tanya. 9A kan? Dapat apa? Tak tahu lagi. Saya tengok status malam. Okay, tahniah. Tak apa. Kejayaan tu penting, banggakan mak ayah. Bagi kat Okay, Amira, Ustaz nak tanya. 9A kan? Waktu mula-mula awak cek awak kat mana? Awak cek Rizak awak kat mana? Kat kelas. Kat kelas. Lepas tu balik, ayah cakap apa? Pergi kat ayah. Boleh itu itulah, tak apa macam ni je. Macam mana waktu tahu mula-mula dapat 9A tu? Saya buat rakaman video di rakaman video depan PC. Saya tengok rasa macam confident tapi kita berdebar jugalah. Iyalah. Natural lah sebagai parent kan. Iyalah. Alhamdulillah sangatlah terima kasih kepada Ustaz yang mendidik anak saya sama macam kakaknya dulu. Okey. Jadi anak yang soleha berjaya di akhirat. Amin. Okey, terima kasih Amira. Wow. Aufa. Happy. Macam mana mama awak bila cek? Awak cek kat mana? Dekat online. Dekat online. Dengan siapa? Dengan ibu. Lepas tu apa reaction awak dengan ibu? Happy. Nangis ah? Oh tak. Seronok ya. Okey, tahniah. Sama. Apa? 7. Tahniah. tunjuk 7. Tahun ni dia nak 9. Tahun ni dia nak 9. Tak apa. Ada nak cakap apa-apa penutup? Wakil guru tahun 5. Penyelara tahun lepas. Cakaplah. Puas hati ke? Seronoklah untuk anak-anak kan. Peningkatan sikit tahun ni.
19 orang dapat Yang 19 tu saya confirm akan naik. Jadi 40. 40 9A. Lepas saya makan confirm 40 9A. Paling kurang 40. Lebih alhamdulillah. KG okey? Okey. Penutup Okey. sikit. Ha? Penutup sikit. Untuk sikit hari ni kebanyakannya kita nampak parent-parent yang datang nak pick up anak dengan ambil keputusan semuanya. Supportif tak dia orang? Semua supportif dan semua menggalakkan lah untuk pembelajaran anak-anak dan minta untuk teruskan lagi pembelajaran Kafa ni dengan lebih, minta ustaz dan ustazah lebih padu lagi lepas ni kan. Kita buat kelas tuition. So untuk yang akan datang kita perbaiki apa yang kurangnya untuk masa-masa hadapan. Penting terbaik SKPP 181 Kafa. Okey Ustaz Hafiz, terima kasih. Okey. So tadi kita dah tengok suasana ambil slip dekat Kafa SKPP 181. Diharap diorang semua yang mana berjaya dapat 9A, alhamdulillah. Yang kurang berjaya, insya-Allah jumpa usaha lagi di masa yang akan datang. Banyak lagi peperiksaan yang awak akan hadapi. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Lagi. Lagi. Satu. Ucapan tak ada. Tahniah diucapkan kepada calon UPKK 2025. Kafa SKPP 181.